Tak rekod lagi tadi. Lupa nak rekod. Cantiknya pai dia hari ni. Semerbak bau ni. Siapa tolong ambilkan video sikit. Hari ni tajuk albumnya tajuk Chicken Mushroom Pie. Semerbak bau dalam bilik ni tengah ni. Sini. Sini Munah. Sini. Wah, meriahnya. Meriah. Jom. Kita makan last tak ada makan dah. Okey. Siapa punya dulu ni? Ini dulu. Saya ni. Okey, ceritakan. Apa dia punya crust? Korang masak? Crust ni kita ada butter dan tak masak? Main dekat sikit, nampak sikit. Ni ada kurang masak sikit. Okey, lagi? Buat butter. Apa nama crust tu? Tak, stop. Short crust. Ataupun short crust. Kalau di England, instead of pakai butter tu, dia pakai sweat. S-U-E-T. Cuba Google sekarang. S-U-E-T. Tak bawa phone? Public phone bawa? Tak ada. Tak bawa juga. Public phone pun dia tak bawa. Cepat Google. Tengok macam mana rupa sweat. S-U-E-T. Sweat. Dia macam roti. Tengok. Tukar-tukar lah. Daripada lembu ke babi? Lembu. Babi dia panggil apa? Bukan pork, bukan babi, lemak babi panggil apa? Gelatin. Gelatin kan? Lard. L-A-R-D, lard. Tapi untuk lemak lembu kan, kalau kita belikan ni rupanya. Kalau kita pergi beli daging lembu kan ada benda ni. Tapi kalau di UK dia dah proses, dia jadi macam pellet. Dia besar-besar, besar-besar macam gini keluar. Dia besar-besar gini, panjang sikit besar-besar ni. Jadi macam, sebab dia biasa frozen lah. Sweat tu, lepas tu kita gaulkan dengan flour. Dengan gaul flour, jadi ganti pada butter ataupun margarine. That's what dia panggil short crust. The term short tu turun dalam sebenarnya. Short tu bermakna rapuh. In this case, short dia panggil rapuh. Bila kita pak, bila kita potong, pak gitu. Bukan liat. Bukan liat. Itu namanya short. Itu maksudnya short dalam short crust pastry ni. Kalau ini pakai untuk savory. Kalau pakai untuk minyak sapi boleh tak pakai? Minyak sapi boleh tak pakai? Ni siapa nama? Hakimi. Hakimi rasa-rasa lah. Margarine, butter, sweat. Minyak sapi boleh tak? Boleh? Sure? Cuba pastikan. Berani sikit menjawab. Kalau kata boleh. Okey, boleh sebab gini-gini. Tak boleh sebab gini-gini. Kalau kita kata sesuatu tu, mesti kata ada something to back up. Pasal apa kita kata boleh? Pasal apa kita kata tak boleh? Awak kata boleh kot dah. Pasal apa awak rasa boleh? Ya, kenapa? Apa yang kita perlukan hanya dah lembu lah, tak ada flavor. Kenapa kita pakai butter? Kerana kita nak rasa yang sedap. Tapi kos dia tinggi lah. Kalau shortening margarine tu murah lah sikit. Okay? And masa tu, lemak ni ataupun shortening ni, ataupun fat lah kita panggil lah. Apa beza, cuba saya tanya, apa beza fat dengan oil? Tengok muka dia orang. Apa beza fat dengan oil? Lemak atau dengan minyak, apa beda? Room temperature. Pada suhu bilik. Kalau lemak ataupun fat ni, dia pejal at the room temperature. Itu bezanya. Rasanya, origin tu lain cerita lah. Okay? Fat ni, kalau beza dengan oil, katakan nak buat fat lah. Nak buat dia panggil hydrogen. Okay? Kita ambil, yang important tak ambil tu. Kan? Okay, katakanlah dia daripada minyak, yang sawit dia nak buat margarine. Dia campur-campur lah bahan lain, flavoring, colouring, whatever not, garam Lepas tu contoh dalam kilang besar, dia ambil ni minyak yang dia campur flavor ni. Lepas tu dia letak dalam satu mesin, dia circulatekan hydrogen gas. This process is called hydrogenation. Hydrogenasi. Bahasa Indonesia betul tak? Betul. Okay. Dia circulate hydrogen gas, ada perubahan daripada segi molekulnya dan juga dia punya kedekatan. Jadilah jadi solid. Kita tengok. Ni kenapa tak masak? Sebabnya nampak tak mentah dia punya dough. Pasal apa? Bukan tebal. Maybe temperature, maybe baking time. Temperature ataupun time. Dan kadang-kadang dalam setengah oven ni, kalau oven lama je, saya suka pakai yang convection oven yang api kat bawah tu. Supaya awak pakai apa? Oven mana? Combi oven? Ke deck oven? Deck oven tu cantik. Deck oven cantik. Awak letak, buang dia punya bila dah. Jadi kita buang selapis dia punya penghadang tu, tray tu, pakai direct. InsyaAllah masak. InsyaAllah masak. Sebab
yang sedapnya dalam ni lah apart from the filling, ialah orang nak makan crust. Kan? Dekat sikit sini. Bismillah. Ini biasa kita serve dengan salad, kita tak serve dia saja. Meriah. Dia rasa dia punya. Inti in English apa? Filling. Filling. Okay, filling. Bismillah. Ni buat saya duduk sikit orang ke? Very sedap. Dan crust kat atas yang masak ni pun sedap. Kita nak determine crust tu sedap tak sedap, dia short. Short punya patah dapur. Ni masak better than that one. Kan? Walaupun dia punya keperangannya kurang pada tu, tapi kat bawah ni dia lebih masak. Kan? Okay. Pie ni, kalau chicken pot pie ke apa pie ni, dia lebih pada English. English dia banyak, kalau kita pergi ke England, di London ke apa ke, dia banyak pub kan. English people kan dia very popular dengan dia punya pubs. And jual beer, jual apa tu kan. Dekat sikit. Ni masak cantik tepinya. Cuma colour, saya rasa colour ni sebab awak punya egg wash tak rata. Kan awak punya egg wash tak rata. Dan dalam ni jangan buat kering sangat. Kalau kering, kalau inti kita kering, bila kita bake nanti dia lagi kering. Dan kering tak sedap. Tapi tak boleh basah sangat, nanti meresap dalam dough. Kan? Tak apa bila? Ikut ikut ini pula. Cuma masak tak masak je. Ni kurang masak sikit kat bawah dia. Lembik. Lembik. Bakar berapa lama? Ini kalau letak sambal sardin tu sedap ni. Kalau saya letak sambal sardin sebab kita dekat orang Melayu kan. Dekat orang Melayu sambal sardin memang sedap. Kan tahu sambal sardin kan? Enak kan? Kalau sambal apa ni, kalau kari pak kentang sardin, saya pergi sardin dulu. Sardin sedap lagi. Tengok tak? Anak mami mesti sedap pedas. Okey, ni apa punya? Cantik. Tengok tu ada heart shape lagi. Kan? Ini nampak homemade. Nampak homemade. Sebab kalau kau buat kat rumah tak kuat. Dekat sikit. Bapa masak tak? Masak ni nampak. Masak. Masak. Ni ayam dia cangkir-cangkir ni sedap lah. Jangan lagi dia dah simpan pak balik. Nampak? Ni nampak dia punya. Masak. Masak. Tapi kat atas ni tak sim betul.